Dah habis. Makan ingat orang lain. Jangan tamak. Ini akak punya. Tengah hari nanti, Opa nak pergi kenduri rumah Pak Leman. Pak Leman? Oh, yang selalu buat kenduri ada kambing goli tu. Nak ikut? Nak. Dah tak ingatlah tu janji semalam. Janji apa? Tengah hari nak teh. Tengok ais. Teh. Televisyen. Teh. Cempedak. Ish, sukalah betul-betul. Tengok wayang. Tengok wayang? Kak, kita tengok wayang petang nanti. Tengah hari ni, boleh kita orang pergi kenduri dengan Opa? Betul. Boleh lah. Banyak cantik kau. Tiket dah beli. Mana boleh tukar? Nak pergi ke tak nak? Nak ikut cakap siap. Lambat tinggal. Mana boleh tinggal? Akak kan dah beli tiket. Kalau kita orang tak pergi, membazir je. Akak boleh pergi dengan kawan-kawan akak lah. Upin, Ipin, jangan susah hati. Dengar Opa cakap. Kita hidup ni jangan tamak. Memanglah kalau boleh kita nak semua benda dalam masa tu. Tapi kadang-kadang tak boleh dapat. Kita kena buat pilihan. Faham? Jadi sekarang kita orang kena pilih ke? Ya. Hai Pin, wayang atau kambing golek? Wayang. Aku pun. Kawan-kawan semua dah tengok. Jadi kita pun jangan terlepas. Lagipun, bukan senang nak dapatkan belanja. Betul. Kambing golek bila-bila pun ada. Seronok Upin, tengok. Ipin, Opa nak gerak dah ni. Pagi lagi dah nak pergi? Opa nak tolong-tolong. Nak ikut? Kita orang pilih nak tengok wayang. Kalau macam tu, bagi tahu akak cepat. Sebelum dia ajak kawan-kawan dia. Opa pergi dulu. Opa, nanti bungkuskan kambing golek ya. Jom siap. Tak sabar nak tengok wayang. Tapi kita kena bagi tahu akak dulu.